dah bagi dua. Ku kena maklum. Dah nak perle ini. Ini hana perle mak gaji kata. Yang lom perle kata macam bermanfaat akhlak begat. Bek susah-susah kok yang kaji. Bahasa Bahram tu hapa di kampung lu meninggal. Ini tu penting ilmu agama. Yang mak tanya harap. Tu hapa di kampung lu meninggal. Kampungnya pres-pres macam. Yang tu hapa. Ada yang lain meninggal haji. Meninggal tu hapa di cukup ramai orang tu. Cukup ramai orang tu. Macam meninggal tu hapa di kampung lu. Cukup ramai. Kadang kan masuk tokoh masyarakat orang tu hai kampung. Berurung kampung lain tu. Jadi ini kemudahan itu. Anak rerek nak kaji gesik kampung lu. Dia jak kaji gesik. Kemudahan itu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jenazah kasihan ayah dun. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, abun-abun, abi-abi, wali-wali, tapi sehat. Karena memang punya kapreh adik ulun tuan. Amanah ayah sebelum meninggal. Yang jid dalam ilmu adik ulun tuan. Adik ulun tuan ni manteng dalam perjalanan. Karak perut 20 minit dengan tu. 20 minit ni. Perut kena pergi jenazah. Pergi jenazah tu. Kamu seperti tunggu-tunggu abu-abu, abun-abun ni. Nyong nandung di kamu ni. Kata ni buat dah. Yang dia ilmu seruan muda. Iwa badayah mudi mesra sama langan. Iwa badayah mudi mesra sama. Kamu yang kedua bahasa keluar. Urinang ini. Biasa urinang menyena uragan mana. Kedua bau. Kalau uragan. Termasuklah kawannya nama ada. Allahu Akbar. Dan hidup ke Allah Akbar. Hidup tengah semayang. Tengah kalan maklum lagi. Dengan semayang kemana? Maka urinang dia dengan ragam semayang. Biarnya aduk ikut ragamnya. Ya, nala koron kalau berumah. Bukan cuba berumah kaya. Kata dua ibu una. Berumah balik ini penting ni. Tahu rai. Ya, ini orang kalau mak lagi. Kita pun mata mak lagi. Gigi. Habis semayang ceramah ni. Assalamualaikum. Nina telah yang lalu pegang. Yang nombor kita. Gigi maklum. Jadi wadewa lumpik dah dah. Yang macam roroi macam. Nongke mama, mak ke nama. Hai mak, hai mak. Yang tanya Pak Ron. Pakai negeri pun. Punya meninggalnya cowok zaman Ron. Benda yang mana? Bukan mak lu. Ron, hai Junaidi. Mak sedih kat pakai. Mak hawa lagi yang kata mak meninggal berani gitu ibu. Aduh bagi awal. Itu mak lu. Junaidi. Hai lu dekat dekat dia ulang nak tarik batal. Nanti waktu mak meninggal Junaidi jadi ibu. Ya Allah mak yang meninggal dong dah Ron. Kira kapal. Kah tadi kebayang lo. Ya, rupanya urung ciknya tak tinggalan. Hai. Mak, bro nu tinggal wadah sakit hana perlu empuh mak. Bro nu mi wadah sakit tinggal hana perlu empuh. Bapak-bapak boleh pakai long nak sabah saat dia nak pegah dia udah empuh pak. Hana perlu empuh reu. Pakot, yang perlu doa. Kena urung bapak sakitnya. Baca kena ambil buku ke? Hanya kaplah lempu ni. Nak kalau meninggal, bukan berlahi. Bagi nak perak nak kaplah lempu. Kau kalau meninggal apa? Nampak nak ke mana? Yang anak pelek, bukan pelek doa. Ijak anak ibu suut. Mak, pada sakit mak. Jaro punya. Bagaimana jaro? Jaro menjadi kurang. Hijau ada ni. Simak saja roh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah. Berkat Yasinnya aku boleh maklum ya Allah. Yang artinya boleh ni. Ni menyelam kampung mungkin macam ramai orang je tu. Tapi hancur di kota tu jalan-jalan mana ni. Ada kota yang ni buku kayak saya tu lah. Ni lang kampung macam sakit dia ni, macam meninggal dia. Ada tikli bakal kena haji ibu. Padahal ni innal maita yu'adzibu bi bukai ahlihi. Mayat keazab di Allah karena keluarga yang klik. Kalau pegang maka ikannya menina keluarga yang meninggal ada klik di mana hajat beku yang hajat klik dari gali. Yang hajat klik sandro. Menyakit dia tak lakor meninggal. Dia tak lah lakor meninggal walaupun dia nampak lain. Ada yang kamu agak payah maki ini. Mengkerling-kerling kan. Berapa dia beragam? Nyami. Klik biasa. Dia
Anak tanya yang hanjit hana agama di kalan. Iklik. Mama. Iklik. Gua ya. Ayo. Uang ni. Makin iklik. Hai. Kata puan kabut kami mah tu. Pero kaki gajah mama tu. Hijau berat ribet dia hanya pura-pura nabeki Yasin wal Quran lagi Itaqara minal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Papa dia dalam diri. Jangan jajan di Pulau Padu 5 hari jajan buat padu 2 hari mati yang jajan buat ni tengok beda-beda anak ni ya itulah paling jajan 5 hari jak buat ke 2 hari ni kena berhati tengok kadang-kadang anak ni punya hati jak itulah bunyi hayah-hayah yang kena bukan hayah-hayah kakek bu ini on lah. Dah ni. Yang ada kelam mati kita ni. Ini hanya ya buat dia orang kan. Ya, adik hanya ya buat tuan nak. Mana adik nak hafalan semalam. Mana adik hafalan adik ni dah lagi. Adik anak pun ada hendak punya apa dia tu. Tu dah demi tu ni. Maka baik mana? Dek, ya buat ya sekolah sehingga dalam jenazah ada jenazah mak dan ibu ada jenazah. Buat dikajikan. Buat kajikan. Alhamdulillah. Ini punya ayah dia aku tanya gagal juga ayah. Dia ayah ada keput sama dia. Saya. Mana yang aku dah? Dah boleh. Nikah gagal. Pada juga puan ibu-ibu. Umar malamnya nabut. Baca ibu aku dulu ni. Kateh tiga. Tapi video ada ayah tu. Kira-kira ini dah sampai ke main. Oi, nabut. Ada juga tadi. Ada apa? Yang kat dua juga ya, betul. Mana dah ilmu ni kau? Ni habis sekalian, kita nyobek cara pegahkan amin tapi roh anaca. Ni habis sekalian yang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kita mulutnya kupu tujuan itu, tapi juga mulutnya kupu untuk tanya nak cinta ke Nabi Muhammad. Nak cinta ke Nabi Muhammad. Dah, hidungnya katip menalung sedekah. Adik enam, adik agam. Dengan juga sampai habis dakwah. Untuk terakhir Ustaz di hadiah 2 roru. 2 roru Ustaz juk kai 50 ribu. 50 ribu bagi 2. Tapi dengan syarat dia ada panggung. Ustaz you can buat, widget can buat. Cocok? Kau cocok kan dulu? Cocok lagi? Mi Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nyoga ilmu macam tu baca macam nak review balik. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, meninggal pada 12 Rabiul Awal. Mudah tak ingat. Nabi Muhammad lahir urut Isnin, meninggal di urut Isnin. Nabi Muhammad disampaikan risalah kenabian 10 tahun di kota Mekah, 10 tahun. Ledah tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW punya mukjizat. Kok ada mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat Nabi yang paling raya, yang detail dunia sampai orangnya itu, detail sampai akhirat. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling raya, Al-Quranul Karim. Ingat. Menyana urut tanya, mbak urut tanya tentang putra mukjizat Nabi yang paling raya. Mukjizat Nabi yang paling raya, Al-Quranul Karim. Menyana pegah letak mukjizat Nabi. Lo pegah sabar. Betul lo pegah akhlak. Nyotrik dakwah malam. Betul. Nik mamat pegah apa? Terima kasih. Serba-serbi. Boleh? Nik bu? Serba-serbi. Nah, dia lagi nyomik dakwah. Nyomik saya tak dakwah saya butuh. Kita yang mula lewat lebih. Ya, lagi nyomik dakwah. Buah-buah peng dia ke dakwah. Dia payung-payung. Belah dia. Nyantai bola-bola poin. Pak isi, hidung ke bawah payung isi. Ini pada payung.
titik ni ngadu mayo-mayo tadi. Tapi di kau banyak apa dia yang jauh dia. Ni bagi sini. Jadi mana? Hai. Mukjizat Nabi yang paling raya kedua di kalangan ni. Bak sabar urang na raja yang cukup zalim. Di raja yang cukup zalim kan rajanya nan raja Habib bin Malik. Kok ngeri urang ni? Kok ngeri? Urang yang menungkak yang pakai kuat tu. Ya dah. Gebak pasukan Ribero. Mendengar Nanan Muhammad di kota Mekah yang ejek-ejek Tuhan Lata dan Uzza. Bungeng dah Raja Habib bin Malik. Waktu itu bak perbatasan kota Mekah. Waktu itu bak perbatasan kota Mekah. Kaifah dia Lahab. Lahab. Ya. Lahab. Di Mekah Nanan Muhammad ni. Dia pernah roi Nabi. Betul. Lahab. Long pergi berumpuk menjagamnya. Jagamnya itu. Kadang long putri Nabi. Kekun dia pula. Okey. Memangnya yang kupulih. Hai Raja. Punya anak-anak putri Muhammad kau ada kuih. Kamu lebih jauh kau ada kuih. Anak tempat-tempat dah. Tapi kah ada orang begini. Anak kumun begini. Memang anak kumun ku. Hai Raja. Tapi kau kau benci begini. Ini dia ejek tuan-tuan dia dia. Dia bro dia ejek. Dia pegang putra yang kata rumah yang hanam pun bercapi. Bungai dah lu. Oh kaji benar. Tahu Muhammad. Betul dia upah itu Kaabah. Itu Kaabah betul. Geduk Raja Habib bin Malik. Tok-tok bidul Muhammad. Abu Lahab lagi kau menang. Muhammad. Oi, Mira. Kai Lahab. Mudah-mudahan. Ha, Mira. Oi. Bapak yang boi. Oi. Kai Lahab. Buka video lagi. Puna apa? Puna. Pakai baju ini. Hebat yang kepriam Raja Habib bin Malik. Kau orangnya. Inilah ini. Pakai kau orangnya. Ya, siap. Siap tu. Tutup pintu. Di dalam Fatimah. Kekik Fatimah. Ayah. Baik nejak ayah. Raja Habib bin Malik ni aku ngeri. Kok sadis kejam. Kenjak. Anakku Fatimah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dicok bajen, mi, abi, bajen Nabi lah heboh lagi. Kalau kaya bajen tu yang heboh. Di Nabi mi lah heboh lagi bajen putih ke gitu maya, bajen hari-hari di rumah, yang kedua bajen untuk sambut jamin. Itanya kalau sabar lagi Nabi pak, itanya halal bajen pak. Ilmu kali boh lagi bajen pak. Yang hek urina, di urina yang masya Allah dia menguirun, jilbab merah, bajen merah, rok merah, kaki merah. Kilap merah, helm merah, Honda warna merah. Pakai ukin, kau ego merah. Dia urinam deh, nya dia urinam etikat pakai kilap mandang macam-macam. Itu di rumah, kilap ni kau leh. Lalu kau boleh. Lepas, dia urinam punya kilapnya lain, nyantah lo. Yang lucu lagi dia urinam tak orang kain badan. Alih narjana cak orang Allah. Asyik bayang urinam tak orang kawin, kamu tak sama-sama. Yang lucu mutolek urinam kalau baru. Idra baru mutolek. Di tengah haji, dia urinam baru, kau boleh mana? Tak truk deh pulang boleh beraya. Mau kumah bapak pulang minggu. Jadi urinam kenapa bukan begini? Yang batah kau telepon, batah yang titah perlu pak kursi, kau yang sebab kursi, titah sebab kursi. Kalau pak kursi orang kiri kan? Ikaw mga kami, namun tahu raga. Pakai ilo ni rumah, ilo kemah. Ilo ni rumah, punya nak pakai ni, jak malam, lupa aja. Yang lupa pulang tu poh pun. Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam bunda. Nanti malam kita jalan-jalan ke, makan bersama dia tabah. Yang ini persiapan dia mungkin kamu lagi. Tu semayang. Ilo dalam mana-mana, duduk dalam. Dia pakai baju kalau dengan pakai baju. Nah, dalam. Dan pakai jilbab. Yang kalau. Dah sampai betul. Dan perlu diberi deh. Dua awak netro lagi. Tak musore. Yang kalau dia. Wadah kaki buka bros pak jilbab baru tak lagi dengan orang. Wadah kaki cok bros ni dan pasang. Yang tabung kamar bilik yang ada mana ni? Boleh batik dia tak mana tanya ada kedut dia kat tiap nantuk pergi ke dalam bros. Ada dia. Abang tak betul bros ni. Aja kah beli. Di bros pi dapur batik maklum pelinti. Batik maklum pelinti kan. Lo ayo bacut bentol. Yang kamu lagi bebeno bros. Kau bino.
Babi no. Ginomi, mata boleh dapos. Yang lucu na romero-mero. Alah, ini kuina mana pun. Gom kawin bro yang tibu. Yang lucu dia urina hotel lainnya di dua kota dari di rumah perteh mak lampir. Di rumah kak ribu, ada duit sampai bro. Itu dia lakukan, ada belum mungkin. Di sampai bro, ada duit dia ya. Wadai rumah kak kenang bajai dasar buka hati alam. Kita nyamuk lakukan, hai pakai bajai buka hati dah tu. Mulai kecil punya tersambung jadi kapal juga. Sama sih. Tapi waktu itu kita pada wah kau dari tadi jadi kata. Di rumah ya Allah di kutem jadi kapal lau mati jadi begini. Ikut di kutem bangun. Ikut baru kan yang udah mau. Kalau saya udah mau nyuruh pergi. Nak menantan guna. Ni. Nabi baje ne usul. Agar ada ni bebe ni. Ni waktu kerabi. Yang besok baje gede. Nyo pegang kunci dah. Dia pegang kelar ni, kau panjang ni. Gede Nabi. Tidak sahabat berdua itu. Yang lucu ni, waktu merumpok meraja Habib bin Malik, di raja bunuh yang cukup bungeh ke Nabi, waktu ban bekalan Nabi. Lepas ya dia Muhammad dah. Bagaimana? Muhammad dah. Wajah Nabi kok Muhammad dah kelar. Maka sampai itu dia senang ni wajah Nabi bak bulan purnama. Itanya merumpok Nabi ini gadang masalah. Gadang yang merumpok bayang. Ikan yang merumpok bayang yang hana masalah timbul masalah. Diurina mudewan. Uriagam galak pecah masalah. Betul. Negeri, gila kau. Orang agam beo mengeh, betul? Yang malamnya anak kun kulina macam orang agam perkat. Orang agam anak kuku mengeh. Wah, pah dua malam, tak pintu. Tengok, nyangkut. Anak orang jauh. Tengok. Yang anak mi telefon. Kalau yang aku kami, bunga kami. Orang agam baik benar. Dik. Jawab. Sohe urina orangam. Yang dulu orangam. Yang magun so. Yang semerah so. Yang musak so. Yang sampo bro limo so. Yang gaduh jadi orang kopi so. Ini nyambut dengan. Nah udah kadang-kadang minum. Nah udah kadang-kadang lah jemaah dah pegang. Hai, dah jemaah dah pegang hotel rumah ya ke mak rumah mana. Ilung hek dah. Kita mana ada duduk kalau ilung set hek. Nah ni aku punya kain nak bola. Punya kain nak ni baik ke ilung set hek. Dan dari rumah. Dia tu laju. Mana dah bak. Tengok dia berjalan duduk di rumah dia. Nanti deh. Dia orang agam baik mana. Rumahnya orang agam ke. Rumahnya baginya adalah best friend. Teman hidup untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum pegang masalah urina. Adab urina belum pegang. Kenyang dah. Rukun dia ajak Habib balik. Muhammad. Ya. Dia Muhammad ku santai tu. Muhammad. Roh ke pegang roh Nabi ya? Muhammad. Lo Muhammad nak dengar Nabi-Nabi lain. Nabi Isa nak dengar. Nabi Ibrahim nak dengar. Ismail nak dengar. Yang long tepu Nabi-Nabi rata-rata nak mujizat hai Muhammad. Muhammad, aci apa awak lu? Putra mujizat kah? Putra berlero. Tantangan. Putra berlero. Muhammad, ingat yang cak urom. Yang mata urom bitran umum. Ijak belen belen, dia kemalah. Belen bitran umum ijak ke Kaabah. Adanya belennya ini ke Kaabah tidur ke Muhammad. Adanya idang ke Ragu, bujur ke pertama belen tidak dalam jarawi, tidak dalam jarawi. Adanya belen water, itu duyuk dalam mata urom lagi biasa. Okey Muhammad. InsyaAllah dengan izin Allah. Yakinnya? Dah, nyata kan? Pakai yuk. Okey. Dia bulahak dengan pengikut. Lima.
mungkin yang dia. Tak, bijak Nabi kita sembahyang 2 rakaat dia bukit. Dia sembahyang 2 rakaat ni. Doa Allah ya Allah. Habib bin Malik nyoy lagi. Tunjukkan kekuasaan ya Allah. Mukjizat Nabi itu tiba-tiba mata uro kita berumur. Tiba-tiba boleh idam ke Kaabah hingga Kaabah tu juga. Kemudian idam ke Nabi ini syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dicok diplah roy tabuh hidup dalam sampai berjewi hidup dalam sampai berjewi. Kok dia pun itu ni baru-baru ini NASA dari Amerika Serikat urang bulan awak bulan ni diproklamirkan gambar bahawa bulan lagi bekah luar. Ini menunjukkan bahawa bulan memang pernah terbelah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu teknologi rohnya ikalan bahawa bulan retak pecah dua. Ini membuktikan bahawa cerita tentang bulan pecah dua ini bukan dongeng tetapi kisah nyata yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Raja Habib bin Malik itu apa ya? Bukan dia Abu Lahab cepat dengar. Woi! Raja! Muhammad, jangan kalau bupati Muhammad, mungkinkah lagi perai dah penting ni. Tahu kita yang bakal Muhammad, jika pegang putra tengah dalam pikiran lu ni. Betul Nabi. Ron tengah mendidik kesiruan darah ron budak. Anak darah ron lumpuh budak. Anak lagi budak. Jaro bihana budak. Ya. Lagi are, mari dah. Waktu itu pegahnya ni demi Allah Raja Habib bin Malik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung beriman ke Allah diikuti oleh pasukan iman ke Allah. Dua urmo wategi assalamualaikum buka pintu cukup sangat terkejut wategi kalam ni bismillahirrahmanirrahim anak boknya kaidam ke Allah pintu icoy umayah iki ayah kami pasti ayah awak kan dia ni bangunan ni tiga room ada anak baru karu dia ni yang ni kuih ngomong cukup video bagi dia ni nak nang ku video ni ani ada lali dah letak dalam kuih ngomong video dia ni punya karu dia yang ada ni jangan karu kan itu anak mitro itu kita bawa ku mori video nak bukan kuih dia nak pergi ke pohon tu nak buat itu belakang belum ini. Makanya hanya ni anak ada yang belakang. Jadi kata ini jak pak beng, ini jak ulut mau ya atau pak usi ini jak pak beng. Kaidam sapam bro. Nak tahu mengin sapam yang mana? Ada kami tu. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Sapam berbeza apa sapa ini? Berbeza apa fai? Tapi ini pada mereka ni ada bisa dibantu. Kata yang awak kasihan. Tadi saya kerja. Ibu dah awak kasihan. Assalamualaikum Pak, mencari uang ya? Iya berapa? 100.000. Dua mana Pak Pak ya? Betul itu yang pulsa yang menumpuk. Nih, kalau dia ke hotel, dia ke hotel atau mungkin anak Roy ni tak kelam renangnya cukup licin, cukup blue kelam renangnya. Nak tahu ini siapa? Hana siapa Pak hotel ni tu? Dek, Dek, Hana, dibaiki siapa? Jangan di situ ya, jangan main di kolam ya, nanti jatuh. Sana ya. Belum ini. Aku ngeng ada. Anak ni model karu, itu tu parah lah jamun karu. Anak ni bangunan jadi. Termasuk anak karu di belakang ini tes iman orang isi. Tes imannya kusyuk warna dia. Punya sembahyang dalam sunyi tu tahu, kusyuk. Bukaru ada anak ni. Nampian. Boleh nak ke itu ni. Yang sudi. Ada dengar terawih. Tanya. Hai. Kenapa? Tak belum lah. Nak dengar suka. Dengar aku nak. Aduh. Bukan umat. Taruh je ayah. Nak kalau dengar dong bayar. Dengar sembahyang lebih kalau di mana. Jadi baik menang dengan ini. Ani ni dah tahu ayah belum ni. Dia tu diam. Mi. Tahu dong. Bantu rumah tu perempuan ni pula. Ayah.
Berkeram dua roh. Orang sok baca putih maklum ya. We ucap 2 kalimah syahadah ya. Ayah. Lo kalau Islam ayah, kalau ikut agama Muhammad ayah, ayah lo lagi maaf. Memang lo salah, lo siap mati ayah. Karena lo ikut agama Muhammad ayah. Dia kedua ayah. Hanya karena pupu ayah tika beriman ke Muhammad. Ayah kamu iman ke Allah karena Muhammad yang benar. Karena Muhammad sungguh sangat luar biasa. Ayah, alhamdulillah. Umum luar. Gekeun di ayah ba ani ne hartanyo hana perlele. Hana perle muh-muhnyo hana perle nandum cok bungkuh cok ke Muhammad ini. Legu sapat harta Raja Habib bin Malik ni tidak bawa unta payah jam. Ijak di bawah unta ya je Nabi amanah bapak urang yang banyak bak pengawalnya duduk bak Nabi Muhammad. Waktu itu di kota Mekah ni gehadang dia Abu Lahab. Stop. Kesal. Kamu ijak ke Muhammad kan? Belum pasti salah. Kan ke Muhammad. Kan ke Muhammad kan belum. Gawat karu itu perang pampung terus Nabi gedenya punah belah kahana nyo hartanya belum ikah awalnya oh kamu nak mungkin awaknya ni semangat menang nyo kamalam mek karu-karuli tawong itu singoh katanya Mbak Uda ikan belah Pak saudaranya Mbak Uda ada dia mek mo kamu mah mek mo mana je belah Mbak Uda kitanya Mbak Uda roh leket dulu bak Tuhan roh, lu leket dulu bak Allah. Wah, di malamnya bengah tinggal tipek dulu bak dua, itu ramai urut. Biar kalian unta pegah apa? Abu Lahab apa? Roh nawai. Tajid awai apa? Demi Lata dan Uzza dan tuan-tuan yang mengantung masuk Ka'bah. Hai unta. Kesok harta jauhin Raja Habib bin Malik. Roh bawah unta. Bertanya lo, makin le roi babah. Akibut hai dipikir dah mula pun Muhammad ka bangekah le bangai ke ni. Pane mungkin unta je ke habah Muhammad. Dino ti utan bahai. Tidak Nabi. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Unta, betulkah engkau makhluk Allah? Betul. Tidak jawab dia unta, betul. Tergepak tak mangri. Tergepak orang ni. Unta je ke apa? Kesah hartanya mungkin. Ibu syahadat undang syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah dikirim hartanya kedua hai Muhammad dia Abu Lahab tetap dihi dukun bawah maka yang kain-kain jawab dukun lagi Abu Lahab ni yang jawab dukun alhamdulillah dukun ramai yang hana dukun ramai ni danyo lagi tolong maaf bek lagi tolong bak sama-sama manusia bek lagi tolong bak mah dukun tak lagi anu bak dukun di dukun sabah lagi anu utah tidak lah di dukun ni dukun yang ikut dukun yang tema lo hanya yang dukun apa tema tema ya tapi balung ya dukun ada kata aja di dukun ada kata pegah pokoknya aku sakit tak kenal makanya dia anjung dengan keluarga gara-gara pegah kenal yang pegah kenal dukun kata dia patih ni menampu anak sakit kah kenal anak sakit perut ni mulai tengok ni kalau kenal ayah kalau kenal nyo ubat yang pulih tanyokan ubat tajak rumah sakit hai pulih dia yang pulih Allah kan ubat yang pulih ubat sarana mengianya je ubat ni tengok ilun bat malam macam lu yang hendak ulun belum betulnya baru belum betul cepat belum ya bukan malam toro bukan dah kairian udah orang Udah pegang tangan tapi bang rumah lu ramah itu mana ni? Kau dua tu bukan Honda Vario. Assalamualaikum Bunda. Hello Bunda tu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Abang, apa Bunda? Tak susahi. Apa Bunda? Abang, sinyak sakit. Nyak lu yang phone. Sinyak sakit. Tu sakit perut. Oh ya. Anak buka itu kita buka. Tadi kan. Yang pegah lah kawan, naji. Alah.
Suzon juga. Ini boleh praktek cara buat go. Turina apa? Ngaji ya. Mana jadi salah mana kelibuh no. Kapan dua magang tu? Hai, ni lontok ni baca tu pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah longkun. Longkun selawat 3 tu. Longkun selawat ni, longkun ayat kursi, nya longkun kulhu dah 3 tu. Longkun ya Allah berkat dia ya Allah nak boleh tanya lu. Long bi katanya, ijib ni 5 minit boleh. Pakat yang jid yakin, yang kuat ya yakin. Allah yang boleh. Yakin Allah. Bola korong ni. Anak pakai perut. Tapak dia dah. Pulang Allah sekali. Kebijakannya ni. Anak boleh gak deku. Anak ni anak yakin. Ikut nama ti. Paling yakin aja. Ini bayar. Atau pi deku anak ni tidak yakin ni. Bulan aja anak yakin. Yakin aja. Jangan apa di bawah dia. Anak boleh gak deku. Jak badukun. Baik ni jak badukun. Ni kenal. Urang jak badukun. Dukun dalam neraka. Tobat. Mereka dua jak badukun. Keo negeri ni jak badukun. Lakon negeri jak badukun. Rumah negeri jak badukun. Dukun dekat bukan benar. Kita kan. Marah dia.